الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, kusukakan kami pada masa ya Allah ke ia berdosa ya Allah, ampunkan dosa. Allahu Akbar. Suara weh, suara weh. Amin. Allahu Akbar. Weh. Astaghfirullah. Weh, subhanallah. Lagi. Jika itu gangguan daripada kalian, Timon. Weh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Weh, suara weh. Weh, dekat bawah weh. Weh, dia menangis weh. Ada bunyi pula rempok tu dengan ni bola tu Bola tak bunyi, aku bergerak tadi bola tu. Ya. Mesti ganggu masih. Ui, suara menangis right, suara menangis. Kami datang bukan mencabar kalian maupun mengganggu kalian. Kami datang sekadar mungkai jika benar kalian yang berada di situ. Ya betul boy right. Kat sini ada kejadian penemuan mak tidak berbuka kepala right. Hadir. Mari masih. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak zat, bergerak sifat gerakku dalam kalimah la ilaha illallah min sya'allah iza rubatil fi suratil haq. Bismillah. Dengar dengar dengar. Kau mampu menggerakkan bola-bola itu. Dengar dan juga rempok-rempok itu. Penjelaskan. Sebab ada putih sini. Ada gerakan. Bola sikit. Ayo. Sekali lagi. Kami datang bukan mencabar kalian. Kami datang sekadar buat pembuktian. Aku rasa bunyi daripada pokok ni kan. Pokok ni. Sebab pokok besar ni menjadi saksi. Dan diorang jumpa Mak An ni yang betul-betul dekat bawah pokok ni geng. Tu pening ni. Kita ramai pascat geng, ramai pascat ni. Lepas tu sini tu laluan air terjun tak dulu tempat orang mandi bawah ni. Ada sungai ke bawah ni? Ada, tapi lepas penemuan Mak An tidak berkepala tu diorang suruh tinggal tempat ni. Orang tak berani turun lagi. Sebab dia jadi tempat ni dia macam tak elok lah. Sebab dia diperlakukan dengan tak baik. Dia bukannya tak sengaja benda tu disengaja kan. Dia bukan minta lagi lah, tapi memang tak ada kepala Amin ya rabbal alamin. Itu aku risau betul. Jom geng, korang paskat dulu sebab ni kita paskat dulu geng, boleh tak geng? Final checkpoint kita akan turun balik. Kita akan turun balik. Sebab ni atas ni tak ada line geng. Saya dah cuba itu ngetik, tak ada. Aku dah cuba ngetik tadi. Ada line dekat pondok yang ada. Asyad, terima kasih. Abah Tok, terima kasih. Rena, thank you. Orang ini waktu saya baca komen dan saya bacakan ucapan terima kasih. Come on kan. Lagi kita dah jalan, kita dah fokus. Kita jalan, kita dah fokus dah, tak baca sangat komen. Tak Fah, terima kasih. Tak Anin, terima kasih. Terima kasih ramai, terima kasih semua yang ada PC kan. Kita cuba letak ghost ball dengan rempot tu right. Cik Putih, terima kasih. Dengan EMF, kita try. Kita cuba right, kita cuba. Selamat, terima kasih. Ada tak orang-orang negatif right? Si Messi, terima kasih Museski. Semoga masih banyak umur dan diberi kesihatan. Terima kasih tu Sophia Museski. Semoga masih banyak umur dan diberi kesihatan. Sebanyak. Slow sikit suara pascat juga. Dia tak dulu. Alin Su, terima kasih. Terima kasih Museski. Terima kasih Sophia. Terima kasih banyak. Kepalanya ada sekali. Terima kasih Sophia. Tak ada, kepala dia tak jumpa ni memang tak jumpa dah. Terima kasih banyak geng. Dia kes apa daripada ni? Aku tak tahu. Katanya jealousy. Geng, 7 orang lagi geng pascat geng. Siapa yang belum pascat geng, bantu pascat geng. Ya, ramai geng right. Bantu-bantu tas lifestyle right. Dalam kau di sini tas pumpkin saya right. Sediakan report ghost ball dan juga tas yang saya takkan bantu-bantu geng right. Untuk kau sentuh. Sebab kita ada event kau bunyikan. Sekali lagi. Hadir. Ini kisah benar geng. Bukan cerita kita geng. Ada footage. Lepas tu masuk artikel geng. Ada dalam paper, dalam Google, ada dalam semua lagi. Korang waste je. Korang cari je. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. La ilaha. Astagfirullah. Terima kasih. Astagfirullah. Terima kasih gerakan pumpkin saya kan. Semoga masih umur dan diberi kesihatan. Aku rasa dekat atas pokok ni. Dekat pokok ni. Suara tu jelas right. Suara tu jelas. Aku rasa bukan yang roh orang tu lah. Bukan roh akak tu. Kita bila kita meninggal roh kita diangkat je. Roh kita diangkat, masih tinggal je.
Ini semua suara. Terima kasih Kak Zin. Suara menangis tu. Selamat malam semua Kak Cik Putih, terima kasih. Kak Emma, terima kasih. Kak Nuani, terima kasih. Suara menangis. Terima kasih semua Allah. Bodoh lain macam. Itulah pasal boy. Aku tengah steady. Dengar lagi. 8. Dengar. Dengar nangis sedih betul. Lepas kita baca Al-Fatihah tu, macam-macam orang kata suara menangis. Cuba jengah. Suara sedih. Tak, kita dah ada letak alat tu kat depan tu. Kita ada letak ghost ball dengan EMF dengan report. Kalau dia lalu dah akan bunyi kalau dia ada kat sini. Tapi bola yang belah kanan bawah ni dah menyala tadi. Sewaktu selepas kita Al-Fatihah ke sebelum sebelum Al-Fatihah tadi. Kita dah proses tadi. Okay, kita nak buka apa ni? Weh, aku dengar belakang. Kau tetap belakang, kau tahu set lebih lah. Aku dengar kau tahu benda macam jalan merangkak. Belakang. Sini ke? Apa dia? Mesti nak tengok belakang tu. Menangis sedih kan? Dengar suara menangis sedih geng. Bukan nak berbuat. Aku mati hati tak nampak. Dengar suara menangis. Wan. Ini banyak. Dengar kan? Nisam kan? Cukup sekali kau gerakkan dan kami akan turun ke bawah. Kau bunyikanlah apa-apa. Kau gerakkanlah report tu. Kau gerakkanlah ghost ball tu. Dia kan? Hadir. Malam ni macam-macam tu berlaku tu. Weh, EMF bulan. EMF bulan. Tengok. Okey, bermakna kau setuju untuk kami turun ke bawah. Jika kau setuju, kau gerakkan sekali bola atau kau naikkan EMF tu. On. Okay, tengok EMF bulan ni. Ada reaction. Tak apa, nanti Sophia ada rezeki bila lain ya. InsyaAllah. Kita doakan. Kau nampak aku nampak sebab dia tiba pergi kan hitam ni. Wah, ada respon apa di MF tu kan? Kak Tina, Kak Masidah dia terima kasih. Jadi insyaAllah kalau kau gerakkan, bermakna kau nak kami pergi daripada tempat ni, kami akan turun. Tapi cukup sekali kau bunyikanlah EMF atau kau bagi bola-bola tu berlampu. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ghaibi wasyahadati wa huwa rahmanirrahim. Minal ghaibi wasyahadati wa huwa rahmanirrahim. Woi, Woi. Woi, tepi tu, tepi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Woi, ni bunyi belang weh. Suara Pak Belang woi. Bunyi apa dia weh? Bunyi siapa dengar suara Pak Belang? Suara mengaum. Woi, EMF kau berjalan Jan. EMF kau berjalan. EMF kau berlampu. Suara mengaum. Woi, komen satu geng kalau dengar. Komen satu guys. Komen satu geng. Bunyi apa tu? Itu bunyi apa weh? Tak apa tanya bunyi apa? Oh, suara mengaum geng right? Kau tahu bunyi lah. Kena dekat karak weh. Bunyi gempak weh. Atas ke? Ke atas geng? Hah? Woi! Suara mengaum. Belang? Aku takut jadian ah. Belang? Belang? Salam udah masih dia.
Adakah kalian nyata ataupun jadian? Keluar. Ada mantap ni kan. Ui, suara dia dulu kan. Suara mengaum kan. Suara mengaum. Santai. Suara mengaum. Suara mengaum kan. Weh, suara mengaum belah atas weh. Weh, gerak ghostan, gerak ghostan. Ada suara mengaum, ada suara mengaum. Santai. Aku rasa jadian ni kan. Aku dengar suara mengaum atas ni weh. Tadi itu aku nak pastikan ni. Takut dia marah kan. Takut apa? Takut yang jadi-jadian ni. Tok. Okay, dan matikan lampu. Matikan sekejap, datang jin aku. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada mata merah, ada mata merah. Subhanallah. iPhone ni dekat kamera ni. Allah Rabbi. Hilang weh. Siapa kau? Siapa kau? Ada mata merah dekat celah pokok tu. Kita. Allah masuk. Bawah ni. Kita nak menghadap ni macam kisah baran tumpang bawah. Unduk lagi. Sebelum Geng, tak ada pun. Ada sesuatu cerah ni kan. Kat sini geng. Mata balang-balang dia orang kata. Dan dekat pokok ni, tengah-tengah ni. Kau nampak apa? Yang kecil ni dekat tengah ni. Nampak mata merah ni, Tik. Aku tak nampak. Dekat ni view dia kamera. Orang jumpa mak tu. Kat mana bang? Kat mana bawah ni? Kalau binatang dia akan keluar dua mata. Dia takkan keluar peta. Dia tak boleh tengok dua mata. Kalau binatang Bawah ni. Bawah ni. bawah ni. Merah. Tak ada mata merah dia. Mata hijau, mata kuning dia. Dia macam mata nampak dekat ni. Kita mata Michelle. Bismillah. Weh, kau gerak weh. Aku rasa benda ni belang-belang ni. Tak belang kumbang. Dah belah weh. Weh, bergerak daripada hutan ni. Daripada masih basket. Macam tu geng. Dia dah kumbang belah atas ni, belah atas. Macam aku ada jumpa. Dah ni dah jumpa dah. Dah jumpa dah. Dah lama dah berlaku kan. Bang? Masih basket kan. Tak ada, tak bawa apa Syuk Aziz, tak bawa apa kan, santai. Weh, kau gerak lu, kau belakang weh. Kau jalan lu, kau belakang. Tak. Kembang! Ha. Santai. Memang ada suara mengaum tadi kan, suara mengaum. Suara mengaum tu jelas geng kan. Siapa dengar tadi bersama-sama dengan saya kan. Masih tu. Ni Naira tu masih Paskat. Siapa dengar suara mengaum tadi kan, jelas gila. Hai. Waktu tu kami duduk dekat area jambatan ni. Hai. Oh, dia masih Paskat. Semua basket nak umur ni pergi sedang. Weh, jaga weh. Kalau tak pukul tak kumbang.
Terima kasih tu. Ini Naira, terima kasih Bos Rizky. Semoga masih punya umur dan diberi kesihatan. Amin. Terima kasih Bos Rizky. Semoga masih punya umur dan diberi kesihatan. Amin. Masih ini Naira. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ini Naira, Bos Rizky. Tunjuk kau jematan tadi bang. Saya dah stand ke belakang sikit sebab saya dengar suara mengaum tadi kan. Jelas gila suara mengaum tadi. Gempak tu. Gempak. Dengar suara mengaum. Memang gempak suara mengaum tu kan. Suara mengaum gempak gila kan. Gempak kan? Gempak ke tak gempak kan? Ada suara mengaum kan? Bergempak gila. Dia tak bang, boleh nampak dia ke suara dia? Suara tu real. Takkan saya nak bohong geng kan? Bukan saya dapat hadiah pun. Gigi saya pun bukannya meletup-letup pun ni. Hei. Hah? Mana? Kumbang? Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Tu. Weh, siapa nampak mata ni? Kalau atas pokok tu anak kumbang oi. Kalau atas pokok anak kumbang. Anak aku nampak. Bukan atas pokok kumbang. Oi. Tu. Sudah aku nampak. Aku nampak. Aku terang ayat. Mati hijau ke? Hah? Mati hijau kumbang. Atas pokok. Aku nampak ni. Tu. Jangan suslu. Jangan suslu. Jangan jauh. Jangan kalau. Kumbang! Kumbang, weh, kau keluar jika kau benar-benar wujud. Kau ingat aku tak takut ke? Tak nampak lagi aku dah menggeletar ni? Buangin bukan. Bunyi selipar. Selipar saya kan. Bunyi selipar saya. Nampak aku dah menggeletar ni kan? Takut. Tapi jelas ke bunyi kumbangnya harimau dia. Suara dia mengaum. Jelas ke kan? Apa ada angin buang dia, nanti berangin. Mana ada saya buang angin bersepah-sepah, mesam. Ni bunyi selipar. Dia buat kaki saya dah berpeluh. Kumbang! Hei!
Aku nak tengok balik kumbang tu ni. Aku tadi nampak mata hijau tu. Kejap lah. Jangan dipanggil. Saya memang macam ni. Saya nak tengok depan-depan right? Nampak mati hijau kat atas dengan depan baru tu. Lebih 4 orang nampak. Terima kasih saya letak abang saya. Itu gambar mati yang tak tahu. Suara kumbang tu dengan rimau tu padu geng right? Padu. Mata kuning mata putih. Mata merah tadi tak pokok tadi mata merah. Tak pokok tadi mata merah. Miau. 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 Hah? Tu kucing geng, tu kucing. Tu panggil kucing kan? Salah. Tu salah, tu panggil kucing kan? Tu panggil kucing. Salah. Aduh, main kucing mak. Mana ke bilah ke hala Seremban? Ni nak menghala ke Seremban. Macam hilang. Itu lah pasal right? Andai. Saya memang macam ni geng kan. Saya memang macam ni. Saya kalau nampak betul-betul barulah kalau nampak betul-betul dia turun barulah saya cabut. Right? Barulah saya cabut. Terima kasih banyak sikit bang. Semoga berhasil banyak umur dan diberi kesihatan. Terima kasih sikit. Jauh juga kurang jauh kau tu. Jauh. Ya Allah. Titik. Baik, insyaAllah. Baik, santai. InsyaAllah, geng. Tak apa, geng, kan? InsyaAllah, yakin, kan? Yakin. Kumbang 2 ekor nak terekam. Saya pun pernah. Waktu tu saya dah sampai ke bawah. 2 ekor dah nak terekam. Sebaik Allah lindung saya, geng, kan? Alhamdulillah, Allah lindung saya. Right? Reality, geng. 2 ekor kumbang kat belakang nak terekam dah. Time tu. Bismillah. Allah lindung saya lagi right. Waktu tu saya jalan seorang kan. Sakit. Terima kasih yang follow saya kan. Terima kasih yang follow. Semoga berhasil dan umur dan diberi kesihatan kepada banyak geng. Putri, terima kasih rezeki. Semoga rezeki banyak umur dan diberi kesihatan kepada amin. Terima banyak je. Cik Aziz, terima kasih share live saya. Masih banyak. Batuklah terang, masuk hijau. Bukan biru biru. Biasalah. Saya apa serba boleh je. Right? Keluar tidur malam pun kita boleh buat parang. Jangan risau. Okay? Saya sempoi je geng. Right? Saya sempoi je. Saya sempoi je. Tak payah pakai sensor pun. Right? Orang sempoi pakai baju Melayu handsome. Terima kasih Winsam kerana memuji saya tu. Nanti saya pakai baju Melayu je, santai. Aduh. Okay, geng. Bantu geng. Okay. Semalam 25 sampai 30 ni kita ada event Halloween, right? InsyaAllah malam 30 hari bulan saya akan bawakan anda sesuatu yang mengejutkan. Anda tunggu pada 30 hari bulan. InsyaAllah geng. Anda tunggu pada 30 bulan. Ada sesuatu yang mengejutkan. Saya secara solo dan akan buat sesuatu kepada anda, right?
30 hari bulan tu adalah last penutup untuk event Halloween, right? Mungkin aku rasa, right? Aku rasa rumah sikit banyak umur dan lebih. Amin. Hey! Suara mengaji. Ha. Bukan les para kan? Bukan. Saya dah direct para ni bagi saya waktu rehat sekejap. Dah ibu letih. Tapi suara kumbang dengan suara belang tu real kan. Betul-betul macam ni tu. Macam zoo negara. Macam zoo negara. Alamak. Tai kumbang ni kan. Tai kumbang. Tai kumbang geng. Kering basah, basah ni Sam. Najis kumbang. Basah oi, basah. Basah lagi. Dek, suara. Ada suara. Dengar tak dengar? Ada suara. Tak dengar ke? Tak dengar ke suara kuat? Kan? Perempuan? Ha? Ha? Suara perempuan kuat? Kita bertiga, kita duduk di depan pondok ni, kita terangkan pondok ni. Sebelum kita turun ni. Terima kasih, terima kasih. Tadi saya bertiga dengan tiga malam berkasih ini. Dan saya pernah berkasih baru berkata tu tak tempat tadi kan. Saya pernah So inilah salah satu lokasi. Petang tadi saya datang, saya duduk kat situ dengan rumah saya, saya ada BDT semua. Saya ada BDT dekat sini. Jadi gangguan. Kamu tak lah tu kan, 2 bulan ada tangan ada keadaan tengok tu kan. Tak apa, ni baru best tempat ni tu. Ya, pergi depan je Kita orang dah kena tadi kat sini lah. Kita orang kena baling tongkat, lepas tu tong gas yang bergolek kat situ, bergolek. Lepas tu ada kain yang berikat dekat tepi pokok apa ni? Puding, pokok puding. Rizal, terima kasih Bang Iskat. Sekejap geng, saya rehat sekejap geng. Penat lah geng jalan. Tempat tadi ni, kita orang turun balik. Kain tu tak pecah. Kain tu tak pecah, kain tu terbang tadi. Pecah dengan sini. Bro, masuk dalam sikit. Ni dalam mana? Apa try terbang. Ni wakaf tadi. Ya betul wakaf tadi tu. Tadi kita orang mula tadi kat sini kan. Kita orang kena gangguan dekat sini tadi. Siapa yang masuk ni? Waktu salam. Nunggu boy tak ada air lah boy. Saya tak nak terbang ni dah. Saya boleh je seorang. Tapi saya fikir 2 orang ni. Saya fikir Eddie dengan bulan ni nak balik jauh. Sebab benda-benda semua boleh mendatangkan bencana. Datang kat sini. Kita orang kat belah sana ni. Ni dah mengalir ke Pilah. Bukan. Mengalir ke Seremban. Kita orang 3-3 kita orang kat belakang pondok sana. Macam mana tak, saya cakap dengan Eddie. Saya fikirkan keselamatan mereka. Diorang pada KL tu bahaya kan. Dia kata boleh. Sebab Tonggis tu ada perkara-perkara ni kadang boleh mendatangkan musibah sebenarnya kan. Saya dan bulan kena lepas kat sini kurang lebih 1.5 jam bukan bulan ni.
Ada jiran kita dah masuk dah tadi bang. Terima kasih korang untuk 500 KPTP. Terima kasih Kak Abijah, Kak Nuraini. Terima kasih. Nombor 10 terima kasih. Mana ni Kang, Tek turun gitu bang. Ada berani tak? Minta maaf bang, saya tak pernah nak declare saya real tak Saya saya tak suka. Saya cakap kalau saya seorang tak apa ni Dira. Sebab apa tak ada malam ni Mishawa ikut, Harum ikut. Okey. Kalau korang dengar Mereka ikut ke apa. Saya takut nanti terjadi sesuatu pada mereka kan. itu tak betul tu terpulang kepada korang. Yang penting saya nak korang merasa seram macam mana kami merasa. Cik nak ni kat Tanjak tu ke? Bukan. Tanjak tu saya tak berani nak cakap real ke apa kan. tak apa. Tak ada siapa yang real. Nak terbang pun saya tak ada apa-apa alat tu kan. Tak ada siapa yang real. Tahu dah cik banyak ni orang. Tak apa, insyaAllah. InsyaAllah tak ada apa kan. Tak apa. Tak apa geng kan. Jangan salah faham kan. Saya ni bukan superhero geng kan. Saya bukan superhero, tapi saya mampu buat apa yang orang lain tak mampu buat. Okay? Tapi kena hadap apa yang berlaku selepas apa yang kita lakukan kan. Santai insyaAllah geng kan. Sekejap, dia kat situ. Sekejap ni, duduk sini dulu. So, masa kita orang pergi tadi, kita orang tak makan pondok sana kan. Sebab satu ada anak juga yang tu. Saya takut masing-masing ada anak bini. Saya takut right? Saya takut terkesan pada mereka. InsyaAllah right? Tak ada apa. Tak apa lagi yang kita biarkan. Tadi saya nak buat dah tadi. Tapi tadi ada pula yang komen, tak payahlah jadi superhero lah bagai kan. Tahu kita macam mana, tuan guru jangan share sangat. Tak apa, tak ada apalah. Tak apa. Bukan apa, tak ada apa pun right? Tapi saya malas lah nak buat sebab tadi ada yang komen jangan jadi superhero bagailah apalah. Tak apalah, biarlah right? Tak apa, santai kita jangan dalam ni jangan ada salah faham. Semuanya fighter logo biru right? Santai, tak ada apa pun right? Santai. InsyaAllah right? Yakin Allah ni right? Yakin Allah bersama dengan kita. Okay, insyaAllah right? Santai. Tak apa. Tak ada apa tu Ira, tak ada apa, santai. Saya layan. Dah kena fly dah orang tu pun dah kena fly dah right? Tak apa. Kita fighter logo biru. Tak ramai ni right? Tak ramai. Okay, ramai-ramai marilah kita bersatu right? Bersatu teguh, bercerai roboh right? Janganlah ada salah faham santai. Okay, mungkin ada yang baru masuk lah. Saya tak tahu perangai saya macam mana right? Dan ada yang tahu perangai saya macam mana right? Harap maklum. Dia tak ada apa pun right? Santai insyaAllah geng right? Come on geng right? Sekejap ya, saya rehat sekejap right? Saya rehat sekejap right? Terasa mengantuk pula. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Maun. Semoga masih dengan umur dan diberi kesihatan. Amin. Terima kasih banyak. Okay geng, bantu geng ramai-ramai geng. Gerakkan tas pumpkin saya right? Gerakkan tas pumpkin saya beramai-ramai geng. Let's go geng right? InsyaAllah semoga masih dengan umur dan diberi kesihatan bersama right? Buat isi sekejap. Bawah. Bawah dia. Tunggu sikit je. Dia lagi 10 orang lagi. Dia pasal juga. Abang, kakak bantu kita. Ramai-ramai geng. Saya ada pasal. Nanti memang berani je tempat dia. Masalahnya dengan Black Panther tu dia boleh panggil macam kucing. Aku dah gabung. Mungkin aku dah bulan tak biasa nampak ataupun dengar je benda tu. Ya, aku pernah nampak tapi tak seterap macam dia kat sini lah. Tak macam dia lah. Dia siap panggil lagi. Tak ada berinteraksi lah. Macam kucing dia buat. Asal dah lah, nak tu tak tahu. Hati-hati kat bawah lah. Tak ada apa. Bagi orang sini. Aku pernah kena aku pernah diikut dari belakang nak kena terkam tu 2 kali. Meeting fighter logo biru. Ya betul. Santai, jangan ada salah faham right? Jangan salah faham. Kita sama-sama kita sama-sama. Okey, mana yang boleh kita berborak, mana yang kita boleh bincangkan, kita boleh bincangkan sama right? Jangan ada salah faham. Okey. Dah nak habis ke? Belum lagi, baru nak turun ni Miss Hawa. Sekejap ya. Miss Hawa, saya sakit perut dah. Miss Hawa. Okey, kejap.
Allah Akbar. Wak, terima kasih Wak Spanskart. Semoga Allah sikit banyak umur dan diberi kesihatan. Amin. Terima kasih tu Anim JB Spanskart. Semoga Allah sikit banyak umur dan diberi kesihatan. Amin. Terima kasih Nurul Spanskart. Wassalamualaikum Spanskart. Semoga Allah sikit banyak umur dan diberi kesihatan. Amin. Nak tolong dah. Saya depan toilet je ni. Ha? Toilet mana pergi sawah? Ada Malik, terima kasih Spanskart. Muhammad Nawi, terima kasih Spanskart. Semoga Allah sikit banyak umur dan diberi kesihatan. Amin. Terima kasih Spanskart. Noaini, terima kasih Spanskart. Icat, terima kasih Spanskart. MK, terima kasih. Musa Rizki, semoga masih banyak umur dan diberi kesihatan. Amin. Weh, terima kasih semua. Ramai ni, terima kasih Spanskart. Terima kasih Muhammad Nawi, Musa Rizki, semoga masih banyak umur dan diberi kesihatan. Amin. Orang dah turun ni. Terima kasih Musa Rizki dengan saya. Terima kasih Jolin Adat Malik. Terima kasih Musa Rizki. Semoga Musa Rizki banyak umur dan diberi. Amin. Cik, ya saya kenapa tu kan? Terima kasih Musa Rizki saya tu kan. Sebanyak. Semoga Musa Rizki banyak umur dan diberi kesihatan. Amin. Salam. Terima kasih. Salam. Terima kasih Musa Rizki saya. Semoga masih banyak umur dan diberi kesihatan. Amin. Masih banyak geng lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Terima kasih Spanskart dan Musa Rizki. Terima kasih banyak semua. Terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ni mana ni mantap. Terima kasih semua dia. Terima kasih. Bismillah. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua. Musa Rizki, ya Allah Tuhanku. Semoga Musa Rizki banyak umur. Apa dia? Aku rasa panas je. Ha? Mantap. Apa? Ha? Aku cuma nak rasa aura negatif je. Oh ya, kita dah buktikan dengan IMF tu lah. Benda yang panas ke? Suara kain tu. Oh ya. Benda kain tu yang panas. Ya, itu urusan dengan Allah nanti pandai jawab lah apa dia buat. Kalau kata baik, jadi baik dalam benda tu. Okey? Betul, geng. Titik, Kosti. Oh. Geng, tolong cincot jap. Tolong cincot. Lan, sini Lan. Ha? Lan, sini Lan. Kau matikan lampu kau jap. Kau tengok apa jadi Titik. Kau tengok. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Vivo Itik, masukkanlah aku kejap. Vivo Itik, tolong cincot Itik. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. Itik, Assalamualaikum. Itik. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itik. Sekejap, aku usah keliling dulu. Bawa ucap. Tik. Bawa ucap. Saya perhatikan sekeliling. Bawa ucap. Saya perhatikan di belakang. Bawa ucap, Tik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Cuba adik, cuba. Cuba. Astagfirullah. Dik. Weh, ada sirap weh. Jangan tunjuk Lan, jangan tunjuk. Sipah, ada sirap. Pada kamera. Sipah. Astagfirullah. Sipah. Jangan. Pak edit tengah settle ni dah. Oi, sirap oi. Weh, ada sirap. Jangan tunjuk. Sirap geng. Oi. Tak ikut weh. Oi, pedih tu. Bismillah. Kau kat sini dulu. Allah. Kamera ni tu. Oi, sirap pula oi. Allah. Boleh cakap ti, jangan pegang benda ti. Dia tu robot benda tak tahu benda apa geng. Takut kita tengah ralik-ralik. Tak apa, kau kabul belakang. Sipah. Bismillah. Kena buang benda tu eh. Tenang. Sipah apa cantik. Kau dah jangan. Kena buang. Astagfirullah. Oi. Subhanallah. Tu kena buang benda tu. Kena buang benda tu. Apa kau? Apa yang kamu mau? Dia tak usik pun benda tu. Dia hanya lihat-lihat sahaja. Apa yang kau nak cakap? Aku dengar. Cakap sekejap. Aku dengar. Dia minta. Bawa dulu. Sekejap. Kita tengah ambil nafas sekejap. Kita tengah ambil nafas sekejap. Kuat tu kain tu. Saya tengah perhati belakang ni. Takut ada benda lain. Kita orang tengah ralik. Ini tengah settle Ikit tengah sekarang ni tengah ni. Kita tengah ambil recovery. Okey. Ikit kalau kau dah okey kau bagi tahu Jangan lama-lama saya. Baik. Apa ini? Dia bagi tahu dia. Kita tak bantu dia. Kita boleh macam ni. Jadi ya Allah. Body tu. Body tu. Gua sirap weh. Gua sirap geng weh. Gua sirap pisang geng weh. Gua masih dia weh. Gua sirap weh, sirap. Bukan main-main geng, gua sirap geng weh. Kain tu padu tak padu weh. Padu tak padu kain tu, gua sirap geng weh. Gua sirap. Batuk gua sirap geng weh. kami tak ambil barang kau. Kami tak sentuh ke barang kau. Saya buka ke? Tak ada, saya baca je. Lepas tu sebab kain tu berikat kat pokok. Kain tu berikat dekat pokok. Kat situ ada abu, lepas tu ada colok dia.
Berikan tu. Tak aku nak beli. InsyaAllah geng. Ada dua. Tak apa jangan risau, insyaAllah geng. Selagi boleh bangun kita akan teruskan berjalan geng. Kau nampak lagi? Selagi boleh bangun kita akan teruskan berjalan. Penjaga. InsyaAllah geng, insyaAllah. Yakin Allah ada. Yakin Allah ada. Tapi memang rasa lain kain tu. Memang rasa lain. Siapa nampak tekan satu? Ada dua. Memang rasa lain kain tu. Warna putih ya. Tak apa dulu ya. Saya bagi tahu tu. Sakit kepala. Sakit kepala bermain dengan benda-benda ni. Abang nak post lu hantar dekat grup tadi. Siapa nak tengok? Sakit kepala bermain dengan benda-benda macam ni. Aku nampak tekan satu tu. Kalau sedawa tu betul lah tu. Ada dua guys, tak tahu apa benda. Saya tak cakap benda tu apa ke. Tapi nampak putih dua. Tegak berdiri dua. Kiri yang kanan, dia sepasang. Tak belakang tu. Tak apa, santai. Bukan tertidur. Santai. Siapa yang takut tu biar je. Siapa yang dia ni bukan tertidur. Yang komen-komen untuk menjatuhkan, pedulikan dia. Dia bukan tertidur. Cuma efek tu terkena. Tapi tak ada apa. Orang yang risau tak ada apa. Saya bukan jenis senang-senang terceduk, bukan. Okay? Saya bukan jenis senang-senang terceduk, bukan. Tapi benda tu saya menahan sakit tu dekat dada. Saya menahan benda tu sakit dekat dada. Dia jadi perit. Adik sabar, insyaAllah. Saya bukan jenis senang-senang terceduk, bukan. Tapi saya menahan benda tu sakit dekat dada. Perit. Lepas tu saya batuk. Keluar sirap. Adik sabar, insyaAllah tak ada apa. Santai. Lagi boleh bangun kita bangun. Lagi boleh berjalan kita akan teruskan berjalan. InsyaAllah. Allah, jom jalan right. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia akan membezakan satu kali. Kalau terang dia akan gelap. Jom. Jom di. Kalau saya dah tahulah macam mana. Okey dek. Okey. Ush, man. Sampai lagi ada nak lagi tak ada tunjuk gambar. Kalau aku tu ada okey dia jalan ni. Banyak tu sirap. Apa sebelah kanan lah. Takut ni dia melompat ni. Yang belah kanan. Banyak tu sirap. Sakit tu dada aku. Perit tu dada. Perit dada. Dia macam perit dada dengan tekak. Bila kita batuk tu keluar sirap, right? Maksudnya benda tu memang aura negatif dia kuat, right? Benda tu aura negatif dia memang kuat. Tak boleh, santai. Kita tak pegang pun. Kita cuma dekat je. Saya cuma nak merasai kain tu tak ada apa pun, right? Saya cuma nak merasai kain tu tak ada apa, tak. Santai kan, tak apa, insyaAllah. Yakin Allah ada kita, kan? Kain tu tak berkuasa pun. Tapi orang yang membuat tu adalah perkara benda ni tidak baik lah, right? Jom, jalan geng, right? Bismillahirrahmanirrahim. Woi, suara kumbang. Suara kumbang.
Suara kumbang. Jangan terus, jangan kumbang. Suara kumbang. Suara kumbang. Aku tak usik, cuma aku nak merasai benda tu. Tapi sakit. Benda dah terbukti dik. Kita pakai gadget paranormal ni naik 1,500 okey. Tapi perut Sampai 1,500. sakit perut kat dada macam tu lah. Tapi aku duk menahan tadi. Woi. Tuh. Kau aku dengar. Siapa kau? Apapun kalian. Sekali lagi. Berbuktikan, penjelaskan. Ya, masyarakat jin. Ya, rijal guys. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni apa lagi tu? Ni yang sama kita dengar kat atas lah. Woi. Weh, benda tu orang buat sihir kan? Woi, ni kongkang. Weh, ha? Kongkang yang buat. Benda tu orang buat sihir kan? Mana tadi tu? Dan ni binatang ni. Ayah, sebelum lain. Kita nak tolong tu. Ha tu. Benda orang buat sihir tu. Ha tu, nampak tak? Apa ni nama dia? Apa nama dia tu? Musang. Bukan musang lah, yang gerak perlahan tu. Right. Dalam bahasa Melayu bukan. Si bantu masyarakat. Bukan. Masih masyarakat yang lain. Dia tangis ke? Betul Ha? ke? Benda ni Dia buat sihir. orang buat sihir. Sebab apa? Dia gunakan benda binatang ni. Kejap. Tu binatang. Aku salam. Lutung. Bukan. Bukan. Musang bukan. Aku salah apa ni? Betul lah, kongkang lah. Kongkang betul. Betul lah, kongkang. Yang gerak perlahan tu, geng. Kenapa nak pergi? Macam mana dia gunakan haiwan tu untuk sihir ya? Dia akan suruh benda datang bang kau. Kau yang agak ekstrim ni. Sebab binatang ni kan duduk dalam hutan. Kalau duduk rumah bandar, dia datang. Sebab tu dia susah. Kaedah dia cek datang ni susah. So dia dapat dia akan buat satu dia akan hantar benda datang. Saya baru tahu ni, ilmu baru ni saya baru tahu. Weh, Kongkang ni. ni tebuan ni. Ni apa ni? Ni tadi. Ni hilang. Hilang. Oh, tebuan. Betul ke orang cari Buang tanah. apa ni untuk Ha? Buang tanah. Belah weh, kebun tanah weh. mana? Ni dekat lampu dia. Dia sendiri. Ya Allah. Innahu min Sulaiman. Sebangsa Nabi apa? Sulaiman Nabi Sulaiman. Hilang ke? Hilang. Dia tak pegang pun. Dia dah rasa benda tu panas tau. Panas. Lepas tu dia tangkap dada. Right. Saya duk menahan sakit tadi kan. Menahan sakit dada tu sediam kan. Terima kasih tu. Cik, terima kasih. Terima kasih rezeki. Semoga rezeki banyak umur dan rezeki saya. Amin. Terima kasih rezeki saya. Semoga rezeki banyak umur dan diberi kesihatan banyak. Amin. Amin. Jangan.
Mana buat itu? InsyaAllah. Amin. Dia juga masih sikit. Masih banyak pun lagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kasih rezeki yang saya. Semoga rezeki banyak umur dan diberi kesihatan. Terima kasih Bang Saleh. Masih rezeki. Masih ceti, masih rezeki. Semoga masih banyak umur dan diberi kesihatan. Amin. Woi, suara woi. Kalau benda ni muncul orang lari tak? Saya tak pernah lari sendiri. Saya tak pernah lari. Saya cakap besar, saya tak pernah lari. Right? Alright. Ira, terima kasih Ira. Nora, terima kasih Paskat. Woi. Nora, terima kasih Paskat. Woi, suara kau tak dengar? Suara beramai-ramai. Suara beramai-ramai. Macam orang mengaji ada. Ini semua masih sikit ni. Ni huruf dia. Masih sikit, masih syalat. Masih tidak screen. Terima kasih Nora, masih sikit. Terima kasih Nora, masih sikit. Semoga masih banyak umur dan diberi kesihatan. Amin. Dan bang. Sekali menyatu baik. Jangan nak beberapa orang yang bertegak umam je lah. Bila tengok muka dia tadi, kenapa muka saya macam mana? Muka saya ada nak SS tadi. Kenapa muka saya kenapa? Muka saya kenapa? Terima kasih tu. Masih rezeki tu ni. Semoga masih banyak umur dan diberi kesihatan. Amin. Okey, alhamdulillah, tak ada apa. Saya bukan terseduk, tapi saya menahan kesakitan dada saya. Bila batuk tu keluar sirap. Saya menahan kesakitan dada saya, batuk tu keluar sirap. Okey, insyaAllah tak ada apa. Nanti balik, saya cuba buat yang terbaik untuk diri saya. InsyaAllah geng. So kita connect lagi tahu. Okey, insyaAllah baik. Tapi sekarang tak apa, nanti tunggu bawah je. Nanti kita orang turun. Okey, insyaAllah. Okey dik, berubat dik. InsyaAllah tak apa, tak ada apa. InsyaAllah nanti saya cuba buat diri saya balik. Mungkin untuk saya rezeki tu Mira. Semoga rezeki banyak umur dan diberi kesihatan. Amin. Kau nampak apa aku tadi ni? Kau nampak apa aku tadi? Kau nampak apa aku tadi? Kau nampak apa kat aku tadi? kau minta kamu return kau. Siapa yang dah cincang kau ni? Pasal? Dekat lahir dia nampak apa geng? Dekat lahir dia nampak apa tadi? Dekat saya Kalau boleh dengan muka nangkir tu pasti simpan jawab dengan muka nangkir tu. Kat alam barzah. Mana cik benda tu bila saya tak pernah macam tu pun. Saya tak pernah macam tu pun. Misam dan yang lain-lain. Apa yang diorang nampak kat saya tadi? Diorang nampak apa kat saya tadi? Diorang nampak apa kat saya tadi? Misam dan fetal logo biru lain. Nampak apa kat saya?